Mau tua ke apa? Yelah, mau tua ke apa? 3包2.半，金针菇3包2.半，青龙菜2包5块，3包6块，青龙菜2包5块，3包6块，杏鲍菇2包5块，杏鲍菇2包5块，豆干水豆腐片2块。Masuk bahagian dalam, cuma dia ni dah tak berapa panjang lagi lah, sekat sampai depan sana saya rasa. Hai, Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya di channel Next Hari. Alright, selamat pagi Johor Jaya. Hari ni hari Ahad. Saya nak ajak korang buat kerja salah satu pasar pagi terbesar di Johor Bahru ni, yang berada dekat Johor Jaya. Seperti yang korang nampak, memang betul-betul ramai dan besar juga. Dia mengarah ke sana dan juga ke sana pun ada. Part dalam sini pun ada ni. Alright guys, senang cerita, kita buat cerita sambil berjalan ke bahagian dalam dia. Right, jom kita jalan. Betul-betul ramai ya. Sampai ujung sana pun ada, belah sana. Tapi kita cuba masuk belah sini dulu. Nanti saya akan ajak korang buat masuk bahagian belah sana. Buah sayur semua ada kat sini. Jadi pasar pagi ni dia buka just hari Ahad saja. Ahad pagi start daripada pukul 6 sampai pukul 9 lah. Orang nak cari apa dekat sini semua ada, buah, sayur, macam barangan basah, ikan juga rasanya ada jugalah. Mari kita cuba jalan dulu. Bahagian sana pun ada juga, cuma kita jalan straight dulu ke bahagian sana. Jadi sejauh ni bahagian sini bahagian baju saja ya, bahagian pakaian. Untuk sayur just dekat depan sana tadi. Nah, pada depan sana ada juga.杏鲍菇2包5块，杏鲍菇2包5块，豆干水豆腐片2块
豆干水豆腐面2块，金针菇3包2块半，豆豆1包8块，2包15，西兰花2粒接过来整只订好了，6块，别的好卖了，西兰花2粒6块，西兰花2粒6块，豆豆1包8块，2包15，豆豆1包8块，2包15，黑龙椒2粒6块，黑龙椒大大粒2粒6块，3条5块，金加贡3条5块，白切菇3包5块，白切菇3包5块，金针菇3包2块半，金针菇3包2块半，韭菜2包5块，3包6块，韭菜2包5块对， ，3包6块，酸酱，香菇2包5块，来炸煎很好吃的这个，豆干2块，金针菇3包2块半，豆豆1包8块。Ini dah bahagian hujung dia tak bersambung. Dia tak macam kita boleh round sekali jalan. Jadi dekat sini dah sampai ke hujung. Oi, boleh lah bahagian kanan. Sorry. Dia bersambung ke bahagian kanan sana lah. Nanti saya akan cuba jalan. Avocado. 叫他去啊，买水果啊。哎，这边就有啊呢。 Coba 你觉得这个手会把地的人推进来，然后这个在出。Okey, ni dia bahagian hujung yang sebelah sini. Dia berpusing ke bahagian sana. Nanti saya akan ajak korang sampai ke sehabis-habisnya lah. Nanas. Memang betul-betul lah dekat Johor Jaya ni semua korang nak tahu. Barang hardware pun dah ada dekat sini. Korang nampak? Drill apa semua ada. Saya first time ni saya datang sini. Memang tak boleh nak cakap main-main lah dekat sini. Semua ada. Tapi so far memang barangan yang boleh dimasak lah. Dan ini ada juga yang dah dimasak macam ni. Kira tak pasti kat halal dia macam mana.
Kalau saya patahnya tadi, tempat saya pusing belah sana tadi memang besar, dekat corner ni. Ni dah sampai ke tempat awal saya masuk tadi, awal mula saya start video tadi. Ni dah habis untuk satu bahagian dulu lah. Kerana bahagian belah luar sana pun ada juga yang depan apa tu, depan bangunan apa saya dapat cek. Kalau kira satu RM2, lampau RM8, 8 RM10 saja. 8 baru ada offer. Wah, siapa ini? Tak nampak ni bang. Tengok satu kedai datang sini Sini paling besar Ini paling besar. Ya. Tengok daripada ujung sampai sini semua datang kerja. Ada lagi satu orang, dia sudi hari ni. Ya. Makan dulu. Dapat. Makan je lah. Tak jumpa Iwan lah? Belum lagi. Dia tak tahu. Tak tahu. Nasi malam pergi Kuala Lumpur. Malam. Berapa? Ada majlis sana. Majlis kahwin. Oh. Malam baru balik. Bang kasih orang dulu lah. Pusing-pusing dulu. Okey bang. Tu kawan lah. Dia daripada Bangladesh. Datang Malaysia kerja. Makanan tu sedikit. Lepas tu kasih orang lagi. Tapi agaknya yang belah sini dia tak berapa besar kerana dah masuk apa bahagian jalan besar. Belah sana ada juga tu jual sayur. Dalam sana pun ada. Sedangkan yang bahagian sebelah sana tu dia memang pasar aktif Johor Jaya lah. Pasar tani lah, kira pasar yang sentiasa buka lah. Oh, ni ada juga yang jual makanan Melayu. Ya, Pak. 4 biji ya. Kentang Oh, siap.
要那个，一样的，两毛一个。Betul lah. Dia sampai sini saja. Tak ada lagi ya. Jadi kalau korang nak datang, korang boleh wis pasar Johor Jaya. Pasar Johor Jaya. Jadi memang korang takkan salah tempat dah. Panjang sampai sana tu orang nampak. Ke sana pun ada lagi. Dia puasa semua isian ni. Sana pada dalam sana tu pasar pagi dia, pasar tani dia. Kira pasar yang kekal lah, yang sentiasa buka hari-hari. Kopiah. Dalam sana ada juga saya ada beberapa orang juga. Ini dia suasana yang seberang jalan. Daripada sana start sampai ujung sana, masuk dalam dia ada. Astagfirullah, sabarlah. Rang-rang macam tak sabar ya. Ni masuk bahagian dalam. Cuma dia ni dah tak berapa panjang lagi lah. Setakat sampai depan sana saya rasa juga. Lepas tu pusing bahagian sana lah. Dia punya perniagaan pun lebih pada pakaian, tak macam yang dekat luar sana. Dia ada banyak jenis kan, pilihan. Ada buah, sayur, ikan. Your destination is on the highway. Saya dah masuk bahagian dalam dia ni. Tapi paling power memang bahagian sana. Bahagian sana. Jadi kita keluar dekat luar sana. Jadi selain daripada sana mengarah ke sini, dekat ujung sekali sana pun ada juga. Saya akan cuba ajak korang. Dia punya macam terpecah-pecah guys. Saya tak boleh round sekali ya. Saya kena masuk sana, keluar sini. Jadi tak boleh sekali jalan, sekali arung.
Tadi saya keluar sini, saya pergi sana. Dekat bawah sana ada juga. Nah, ini dia penghujung daripada tadi kita pusing. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Kat dalam sana ada juga, tapi rasanya lebih pada bahagian pakaian. Dah, tak jadi tutup lah. Saya jalan lagi lah. Sekarang pecah pun mahal. Sao cái bên? Tapi saya kasih juga 5 keping juga. Nếu con phải Banyak pun tidak ya. juga lagi juga. Banyak. Ya, saya pusing je. 泡馍有点是紫色的，那个是高山种的。哦。 Dia dalam ni ada juga. Saya rasa tadi sampai sana saja. Rupanya ada pusing lagi guys. Ni ada gedung apa ni, dekat dalam ada satu macam food court juga. Buat jual makanan kot. Memang betul-betul besar lah Johor Jaya ni. Patutlah diorang cakap kalau port pasar pagi Johor Jaya lah. Memang tak ada lawan lah. Kalau pasar pagi Johor Jaya memang paling top dekat Johor Jaya. Alright guys, dah habis. Sekian dulu video kita untuk terjah pasar pagi terbesar dekat Johor Bahru yang ada dekat Johor Jaya pagi hari ni. Lebih dan kurang saya minta maaf. Buat korang yang dah nonton, terima kasih. Yang belum nonton, sila nonton. Jangan lupa subscribe, like, share bila sekiranya bermanfaat untuk member-member. Jumpa lagi bersama saya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.